Selamat datang ke Lensa Sri Kandi TV PSS Aira Digital YouTube channel. Pada video kali ini, kami akan mempersembahkan video yang bertajuk Selera Warisan Kita. Jom saksikan. Di sebalik warisan kampung dan suasana tradisional, masih tersimpan warisan makanan hingga kekal ke hari ini. Wah, sedapnya. Boleh buat lapar teruslah. Inilah makanan tradisional yang terkenal dekat Malaysia. Nampak simple tapi menyelerakan lah. Bukan sekadar menyelerakan, tapi makanan ni penuh dengan sejarah dan budaya masyarakat kita. Makanan ni dikenali sebagai nasi dagang beras merah. Ia menggunakan beras merah yang dimasak bersama santan hingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan aroma yang sangat wangi. Tak sabar Sedap ni tau. Okey, jom duduk. Keunikan nasi dagang ni terletak pada rasa lemak santannya dan cara penyajiannya yang masih mengekalkan resepi tradisional turun-menurun. Oh, patutlah ramai orang awal pagi semata-mata nak beli nasi dagang ni je. Betul. Oh. Lepas tu nasi dagang ni juga selalunya jadi makanan utama di majlis-majlis tertentu. Oh. Sedapnya. Nasinya pun lembut. Kuah gulainya pun penuh dengan rasa rempah tradisional. Gabungan rasa lemak, manis dan pedas tu memang buat orang ketagih. Patutlah makanan tradisional ni kekal sampai kini walaupun ada makanan yang baru. Kadang-kadang makanan tradisional ni payah nak dilupakan sebab ada rasa nostalgia makan dengan keluarga, kawan-kawan, boyfriend. Awak ada boyfriend ke macam ni? Selain makanan utama, Kelantan juga terkenal dengan pelbagai kuih tradisional yang unik dan berwarna-warni. Kuih tradisional ini biasanya dibuat menggunakan bahan seperti santan, tepung beras, gula melaka dan kelapa parut. Walaupun bahan-bahannya sederhana, tapi proses ni memerlukan kesabaran dan kemahiran yang tinggi. Oh. Korang tepi. Apalah korang ni? Kuih yang lembut dan manis sesuai untuk makan bersama keluarga. Menariknya, kuih tradisional ini masih menggunakan cara lama supaya rasa aslinya dapat dikekalkan. Sebab itulah makanan tradisional ni kekal istimewa walaupun zaman semakin moden. Oh. Kalau korang pilih makanan tradisional ke makanan moden? Saya pilih tradisional sebab ada rasa asli dan rasa budaya kita. Betul, kalau kita yang tak hargai, siapa lagi nak hargai benda ni? Generasi muda perlu mengenali warisan makanan kita supaya ianya tidak hilang di tengah zaman. Makanan tradisional bukan sekadar makanan, Tetapi juga lambang budaya dan identiti masyarakat kita. Melalui makanan tradisional, kita dapat mengenali sejarah dan cara hidup generasi terdahulu. Oleh itu, kita mestilah menghargai dan menjaga warisan ini. Warisan perlu dijaga, budaya perlu dihargai, tradisi perlu diteruskan. Kerana warisan inilah identiti kita. Warisan kita, Tanggungjawab kita. Terima kasih kerana menonton. Bye. Wah, nampak. Hilang, aku beratur je. Masih tersimpan Lambang budaya Tak apa. generasi terdahulu. Tak salah.